pasangan kita yang keempat ini, mereka ini producer, podcaster dan producer. Kita bawa masuk dengan segala hormatnya saudara Hazri daripada Kareta dan juga saudara Hasli daripada NR Channel. Mereka juga podcaster, producer pula lagi. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Jadi musim-musim raya ni tutup studio dulu ke? Kita Hasli? bercuti dulu. Sambung balik minggu kedua ke sebulan bercuti Hasli? Minggu ketiga after raya. Lama cuti tu. Ini panggil Raya Sakan. Hazri, Raya Sakan juga? Kita Kareta tak jalan kareta. Jalan sebab kita orang news base, kita orang media. Alright. So website tetap jalan, social media tetap jalan. So dia orang bekerja daripada kampung masing-masing lah. Work from home sekarang ni Work from home. Still berjalan walaupun raya. Actually Kareta daripada dulu lagi, even before COVID kita orang work from home. Sebab saya tak nak dia orang jadi macam saya dulu. Jadi reporter ni kerja dia memang sentiasa kat luar, keluar assignment banyak. So I told them work from home, be with your family. Jangan bazir duit nak berjalan office ke ini rumah. majikan bagus ni. Ada kerja kosong bang? Kerja kosong. Saya sedang menganggur. Work from home. Kos lagi tinggi sebenarnya. Saudara Hasli juga ada podcast Yeah. sendiri mengupas isu politik semasa. Kita nak cakap saudara Hasli dulu berkenaan isu perkauman. Dan racism, extremism tu dibawa dalam podcast saudara Hasli. Ada tak dikupas-kupaskan apa yang berlaku di Malaysia sekarang? Kita basically disebabkan podcast ataupun slot-slot yang kita adakan di channel tersebut, National TV ni lebih kepada politik. Jadi of course secara tak langsung isu-isu racism ni memang akan berbangkit daripada sama ada daripada kita as a moderator ataupun soalan moderator ataupun kepada tetamu yang hadir. Jadi benda-benda yang kita kupas selalunya lebih kepada bagaimana kita nak menyatupadukan tiga bangsa ni selepas pelbagai insiden-insiden yang berlaku lately ni. Kita pun tahu isu apa. Jadi seperti biasalah, bila kita raya ni, dia kesepaduan tu sangat penting. Dan setiap kali kita bercerita bila kita mengupas isu politik ni, memang kita akan terapkan isu perpaduan. Tak lari daripada situ. Macam mana Abang Hazri, selalu kalau kita cakap soal perpaduan kan, dia refer pada tiga kaum tau. Sedangkan hari ni kita juga kena lihat perpaduan tu dalam kerangka kewilayahan. Itu orang Sabah Sarawak, Borneo dia suka sebut wilayah tu sebab dia tak kata dia negeri. Macam mana kita nak menyantuni, sebab berlapis-lapis nampak ni. Kita nak menyantuni ni dalam semangat raya, tapi nampaknya bila kita cakap perpaduan, dia ada lapisan-lapisan dia. Bukan saja kaum dan agama. Bukan saja kaum, tapi dia melewati macam-macam lapis. Apa persepsi Kareta? Editorial Kareta menangani ini sebagaimana? Okey, secara rasminya kami memang lebih ke arah otomotif dan juga keselamatan jalan raya. So mantra saya mudah saja. Tak dekat jalan raya tu dia tak kenal kaum ke bangsa ke agama ke. Itu memang rasmi ya. Itu mantra mantra yang rasmi. Kemalangan dia tak kenal bangsa pun. Okey, tetapi memang kita ada komen-komen yang berbau perkauman dan yang terlampau ekstrim kami akan block dan ban. Contohnya apa? Yang dah memang bagi saya otomotif macam mana boleh jadi perkauman begitu? Saya duk bayangkan. Macam-macam. Ada sebenarnya otomotif orang nampak produk saja, tetapi industri dia dan dia juga terbabit juga, dia juga membabitkan pegangan keputusan daripada kerajaan juga. It can be political. To be fair, saya pun kena blacklist juga dengan ada agensi kerajaan, dengan menteri yang tak nak suka saya sebab dia orang terlupa tau. Saya ni reporter ni melaporkan apa yang berlaku. Benda yang betul kita sokong, benda yang tak betul kita tegur. Tapi bukan semua boleh terima. So dalam bab perkauman ni, pada pendapat saya lah, pendapat peribadi saya sendiri, macam mana saya dibesarkan, saya rasa kita tidak boleh duduk dalam satu kelompok sahaja. Memang betul ada yang kata memudahkanlah itu ini, tetapi di dalam Malaysia di mana kita ada ramai rakan-rakan lain, kita tidak boleh menidakkan hak mereka dan kita juga tidak boleh kata kita boleh duduk bersendiri. Tak boleh. So pada pendapat saya, kita kena cari kawan daripada bangsa lain juga. The fact that dia tak tahu, some of them tak tahu kita semayang, kita solat hari Jumaat, dan kita pun tak faham perayaan dia, ialah satu kegagalan yang besar lah. Saya pada pendapat saya lah. Untuk Hasli, sebab cirinya memang dah memilih kepada cerita politik kan. Betul. Saya sebut dalam segmen yang awal tadi dengan beberapa panel,
secara organiknya kita sesama rakyat ni di bawah pergi kedai tak ada isu apa. Tak ada masalah. Tapi bila dia masuk dalam cerita politik dia dah jadi kotak-kotak. Macam mana kita nak pecahkan ini sebagai portal ataupun channel yang bercakap soal politik? Saya pegang pada satu benda. Minta maaf cakap, orang Melayu dia ada perasaan takut. Takut kehilangan. Kehilangan kuasa politik. Contohnya. Jadi apabila ada perkara-perkara yang dilihat cuba mengganggu-gugat ketakutan itu, menerbitkan ketakutan itu menjadi lebih tinggi, jadi mereka ni akan react. Dan sebenarnya ketakutan itu ataupun sentimen itu datangnya bukan daripada rakyat di bawah. Datangnya daripada ahli politik di atas. Ataupun influencer yang kita tahu propagandis. Yes. Cuba menimbulkan satu isu dan mendapat political mileage untuk pergerakan politik mereka lah, and so on and what not. Tapi di bawah ini, saya masih ingat lagi masa saya kecil dulu, jiran saya adalah seorang anti berbangsa India, dan setiap kali hari raya keluarga saya akan pergi ke rumah dia, dia akan datang ke rumah saya. Begitu juga pada hari Deepavali. Walaupun hari raya. So vice versa lah ni, membalas-balas lawatan. Saya lahir masih dalam kursi masa kita CNY dengan hari raya tu, kita dalam bulan yang sama. Pada masa itu, kalau kita masih ingat, budaya yang dibawa bukan budaya Aidilfitri dan bukan budaya Chinese New Year. Digabungkan dua budaya tu. Baju tu digabungkan, pemakanan tu digabungkan. Jadi perayaan itu digabungkan. Jadi itu pada saya satu benda yang sangat istimewa sebagai rakyat Malaysia. Dan sepatutnya kita kena bersyukur lahir, hidup, membesar di Malaysia berbanding di negara luar. Yang mana sampai ke hari ini isu perkauman ni tak pernah habis. Boleh saya tambah tak? Of course. Kereta mana boleh berhenti. Saya ni dalam tahun 70-an memang arwah bapak saya bawa saya pergi beraya ke rumah kawan-kawan Chinese dia, Indian dia, dan hari raya dia orang datang. Daripada tahun 70-an lagi dah memang macam tu pun. So pada pendapat saya tak ada apa isu pun. Cuma kadang-kadang kita pun kena faham sensitivity. Zaman dulu semua orang faham. Makanan kalau dia jemput yang Melayu, dia panggil caterer Melayu daripada dulu lagi. Semua orang faham. Tapi sekarang ni pada pendapat saya isu ni mula muncul bila ada media sosial. Media sosial ni dia ganggu ada banyak benda. Dia disruptor yang besar. Bab agama pun. So sekarang ni kita dengar macam-macam cerita hukum hakam yang datang daripada punca yang kita tak tahu. Dan pada pendapat saya, inilah satu benda yang perlu dikawal. Dia kena ada satu suara saja. So macam apa yang sahabat kita kata pasal ketakutan tu, I think that is very true. Sebabnya ialah kawan-kawan kita, whether we like it or not, diorang dah boleh berdiri dengan kaki sendiri, berdikari. Kita masih mengharapkan itu, ini, apa. You disrupt the fuel price, banyak benda akan berubah. So benda tu yang saya risau. Dan dulu saya pernah berkata subsidi ini sebenarnya membunuh, dan saya teruk kena kecam. Tetapi saya rasa sekarang ni ramai yang dah faham kenapa subsidi bahan api tu bahaya dibuat main. Negara lain kurang subsidi dia. Thailand, Indonesia, kita nak kata dia kaya, tak kaya pun, tapi dia orang boleh juga hidup dengan harga minyak macam tu. So itulah dia. Orang Melayu ni sebenarnya banyak sangat politik. Itu je yang tinggal pun. Itu je yang tinggal. Itu je yang tinggal pun. Jadi dia terpaksa berpegang kepada dahan yang itu satu-satunya. Hasli, dalam hal sebegini, mungkin dalam 1 minit ini untuk kita lihat musim raya ini, apa nasihat Hasli dari kacamata channel yang bercakap soal politik ni? Cara terbaik kita nak merayakan Aidilfitri ataupun mana-mana perayaan, bagaimana yang boleh kita lakukan? Sebab nampak macam open house ni banyak kan, tapi tidak menjadi satu tool untuk memersatukan kita. Okey, saya sekarang ni duduk di satu kawasan perumahan residensi yang baru, dan boleh dikatakan di situ ada lebih kurang 20 ke 30% yang bukan Melayu, non-Muslim. Toleransi, jawapan dia, keyword dia adalah toleransi. Macam panel yang sebelum ini bercerita, ada yang main mercun, ada yang menyanyi apa semua. Tapi there is the limit. Maksudnya waktu limit itu, limitation tu masih ada. Tetapi toleransi ataupun kita bila open house jemput, datang, kita bergabung. Sebab pada saya Aidilfitri ni bukan hanya pada orang Melayu saja. Aidilfitri ni
diraikan oleh semua bangsa dalam Malaysia. Begitu juga dengan Chinese New Year ataupun Deepavali ataupun yang lain-lain. Bergantung kepada limitation yang kita ada. Sebagai seorang Muslim, kita ada limitation. Tapi tidak salah untuk kita meraihkan atas dasar satu bangsa dalam Malaysia. Jadi toleransi dan perayaan itu mesti bersama-sama. Kebersamaan tu mesti ada. Macam apa tagline kita? Ketupat tak pilih daun, kita tak pilih kaum. Jadi macam mana tetamu kita ni nampak semua Melayu ni? Itulah kita ada coming yang berbangsa lain. Jadi terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita yang dapat bersama-sama dengan kita. Kareta, dia kongsi studio dengan kita sebenarnya. Dia tak isytihar tadi. Liana dah isytihar, dah bocor rahsia. Tak apa. Kita isytihar kongsi studio. Kongsi sebab tak larat nak bayar sendiri. So kita kongsi studio, nanti dia tukar jadi apa studionya tekan habis. And our channel pun selalu menjemput kami juga. Nanti kita pun saling menjemput, support each other. Walaupun berbeza fikrah politik, tetapi nampak macam sama je. Ada fikrah politik sedikit berbeza, ada gaduh juga kadang-kadang tu, tetapi bercakap tentang perkauman, bercakap tentang bina negara ni, kita boleh letak politik ke tepi dan kita bina negara bersama-sama. Muhibah kita. Liana hidang makanan, kita semua berbaik-baik. Dia bukan sebab saya sebab makanan. Tapi betul, orang Malaysia ni sebenarnya dia akan bersatu untuk dua benda je. Makanan dengan sport. Betul. Hiburan pun boleh. Hiburan nyanyi-nyanyi. Nyanyi boleh. Adcats, Sudirman. Betul. Okey, kan kita boleh minta maaf lah. Hasri nyanyi kot. Jangan Hasri pandai menyanyi. Boleh. Ke Hasri yang pandai nyanyi? Hanum pandai nyanyi. Hanum dah mengaku dia pandai nyanyi. Kita tengok kita boleh nyanyi ramai-ramai nanti. Terima kasih kepada kedua-dua tetamu. Kita jemput lagi insya-Allah lain masa. Pasangan seterusnya. Okay, kita mulakan segmen berikutnya dengan dua lagi tetamu, Azrul Abu Hassan dan Ustaz Ali Muda. Assalamualaikum, selamat raya Ustaz. Jangan kerja Ustaz. Ustaz hari ni sepatutnya raya lagi. Pakai baju raya. Dia dah kena kerja masuk office dah. Kerja kuat sangat Ustaz. Macam mana? Tak beraya langsung ke? Beraya jugalah. Beraya juga. Macam penat dia bercakap betul kan. Terima kasih kerana datang ke JPO. Inilah JPO Muhibah Raya. Walaupun kami Ustaz masih lagi beraya, Azrul kita beraya dah, tapi Ustaz sibuk bekerja. Dan dalam kesibukan dia masih datang. Terima kasih lah. Pengorbanan. Tak ada cuti ke? Majikan bagi tahu saya, bagi nombor majikan, saya telefon sekarang. Apa pasal tak bagi cuti ni? Memang dah raya kelima dah ni. Memang saya yang willing untuk cuti. Oh dahsyat. Kena ada ramai. Employee of the month. Employee of the month. Dan ini adalah Facebooker of this month. Kerana ini adalah merupakan orang-orang yang tampil di media Facebook khususnya, cuba untuk menangani pemikiran fikrah umat, meluruskan pandangan. Jadi Liana, silakan dengan tetamu-tetamu kita. Kita cakap pasal raya lah. Yalah berat kan. Sebelum tadi kita raya tapi sembang politik pula. Aduh. Jadi politik sangat. Kita nak beraya ni orang tak nak dengar sangat politik. Kita tanya dulu, saudara Azrul beraya di mana tahun ni? Tahun ni memang belah my mother-in-law lah. Tapi kalah undi ke kena? Dia orang tusum kalah ke apa sebab apa? Dia beralah. Rotate seorang je wife. So kalau dua tu tidak lagi pening rotation kan. So this time around memang telah diberi kebenaran oleh mak mentua kita untuk pergi jalan-jalan jugalah, because kita punya kampung tak jauh, dekat Kelang je. Kelang. Tak seronok dekat-dekat ni, tak ada trail. Tak seronok, tapi tak apa, itu pasal kita time cuti kali ni kita pergi tempat lain lah. So kita memang dah pergi ke kita dah pergi ke Johor. Sebab situ tu banyak makan sedap kan. Bercuti ramai-ramai. That's a good tradisi. Ustaz Ali di mana beraya? Dah masuk kerja dah sebelum ni? Di kampung tapi sekejap lah. Sebab kerja kan. Kampung tu di mana? Kampung di Terengganu. Azrul tadi sebut sebaik isteri satu. Ustaz gelak kuat tadi. Baik aku. Ustaz, kawan anak ustaz ni anak kena tanya ni, kampung berapa? 3, 4? Kampung 2 saja. Kampung saya satu, kampung isteri satu. Nanti kita PM tepi lah. Kita PM tepi lah nanti raya-raya. Tapi saya untung kan, sahabat saya sehala saja. Isteri pun orang Terengganu. Jadi kampung pun tak jauh. Macam Azrul juga kot. Dekat-dekat je. Dalam 10 minit je. Alhamdulillah. Jadi kita nak tanya suasana raya dulu. Sebab tadi kita bercakap tentang perkauman, isu-isu muhibah itu. Kalau bandingkan suasana raya masa kecil dan sekarang, ada beza tak daripada segi harmoni dan muhibah, saudara Azrul?
Sebab saya dulu memang membesar dekat tempat-tempat yang orang kata dia punya komposisi penduduk dia bercampur lah. Orang Melayu ada, orang Cina ada, orang India punya. So sebabkan perkara itu kita orang memang lebih, orang kata muhibah tu memang lebih lagi lah pada ketika itu. Memang kuat sangat ketika itu. Cuma sekarang ni sangat berbeza dan saya pun sepulangan daripada Saudi Arabia pun nakkan anak-anak saya merasai rasa muhibah macam saya dulu. Malangnya lah, ini cerita sedih sikit lah. Sebab kita memang duduk di Shah Alam. Lepas tu kita pun cakap tadi kita terpaksa pergi round satu Malaysia, pergi Johor apa semua untuk nak rasakan suasana muhibah tu. So sangat berbeza sebenarnya. So kalau boleh saya nak cari balik kawan-kawan saya kat Melaka, dekat Taiping, tak apa jadi dengan dia orang Terdetik lah hati, tapi itulah belum kesempatan untuk buat lagi. Musim-musim raya ni nak travel jam ni. Nak pergi ke Taiping semua. Betul. Betul. Tapi itulah kita usahakan jugalah sebab kita memang plan kita pulang ke tanah air ni memang nak dia rasa. Berapa lama dah pulang ke tanah air ni, Azrul? Dalam 5 tahun juga. 5 tahun dah. Mencari semula titik tengah semangat kemalaysiaan ni. Boleh tanya di Saudi Arabia bagaimana pula sambutannya? Okey. Ceritanya dekat luar negara ni biasalah kita pun ada ramai Malaysian dekat Saudi, dekat dulu pun UK juga. Jadi semua mesti rindu lah. Semua mesti rindu untuk nak berjumpa dengan orang Malaysia ni. Jadi apa yang berlaku selalunya Malaysia Hall kalau dekat London tu. Kalau dekat Saudi kita ada konsulat ataupun kedutaan lah. Memang dia akan buat satu hari untuk kita sama-sama meraihkan Aidilfitri ke Aidiladha. Aidiladha tak kot. Sebab orang pergi haji kan. So mereka memang beramai-ramai lah turun sebab mereka sangat merindui rendang, ketupat dan masa juga nak suasana. Rasakan. Tu memang itulah yang sebenarnya kita rasa sepatutnya bukannya dalam keterpaksaan tau. Sepatutnya dilakukan secara natural dekat tanah air kita ni. Ustaz Ali, tadi Azrul kata muhibah yang diusahakan. Nak tanya dengan Anta punya nasihat sikit lah. Nak mengusahakan muhibah dalam kerangka fikir yang ada sekarang ni. Macam mana kita nak konteks Malaysia sekarang Malaysia dan juga raya kita ni. Macam mana nak mengusahakan muhibah tu? Baik, kita kena terbuka sikit lah. Jangan semua benda kita anggap sebagai satu proses nak murtadkan ke. Kan ada orang anggap negeri raya sama ada kan, orang kata kan setengah orang agama kan. Haram tak boleh pergi raya orang meraihkan Islam. Memang ada fatwa-fatwa yang begitu sebenarnya, terutama yang dari ulama Arab juga yang tidak, negara dia lain dengan kita. Dia dianggap bila kita pergi perayaan katakan Christmas lah, orang Arab ada yang Kristian kan, minoriti Kristian. Ada fatwa yang mengatakan kita seolah mengakui kepercayaan mereka. Jesus. Tapi bagi saya kat Malaysia ni kalau kawan-kawan non-Muslim dia ucapkan selamat hari raya, apakah salahnya kita kata Merry Christmas? Suasana muhibah tu wujud kan. Dan kita tidak pula nak menukar kepercayaan kita. Betul. Kan? Al-adah muhakkamah Ustaz. Kalau itu kena begitu pada Liana tu. Ini bagusnya. Dia kadang keluar ustaz dia tu. Tak ada ustaz, kita bawa ustaz je. Sebab pendapat yang keras macam ni, dia seolah-olah dia judge niat hati orang. Kan kita yang ucap wish Merry Christmas ke Happy Thaipusam ke, kita tak adalah percaya macam mereka percaya kan. Hanya nak meraihkan kan. Kita disuruh, Quran bersuruh kita buat qulu linnasi husna, ucapkanlah kata-kata yang baik kepada linnas, semua orang, bukan orang Islam aja. Jumud fikir ni dia berpunca dari mana? Kurang interaksi. Kita bila kita bercampur, saya pun kalau saya duduk di negeri saya je, mungkin negeri saya berapa persen orang bukan Melayu kan, Terengganu, mungkin saya pun jadi kelas macam tu jugalah. Tapi bila kita bercampur, kita nampak baiknya orang bangsa lain. Ada baik, ada buruk, samalah orang Melayu pun itu juga kan. Ada buruk. Jadi itu akan membuka minda kita. Kita tidak terlampau prejudis. Bahkan kita memang sepatutnya kita tunjukkan kata-kata yang baik, akhlak yang baik. Walaupun kita diprovoke kan, kita dimaki dahulu, apakah wajar untuk kita balas? Tak wajar pun sebagai seorang yang practicing Muslim. Contoh Nabi tunjuk begitu kan. Dengan semangat hari raya ini sebagai suatu falsafahnya pembebasan, pemurnian sepanjang bagaimana Saudara Azrul melihat kita dah sebulan puasa ni, sepatutnya kesan dia natijah puasa tu kita jadi
lebih baik kan. Betul. Ada tanda-tanda itu sebab dalam bulan puasa ni insiden tampar menampar ni begitu makmur sekali. Makmur sekali. Bagi saya lah kan, mungkin keadaan itu berlaku ialah dengan sikap mereka yang suka mengkafirkan orang pun ada juga masalahnya. Macam kita orang ni, saya ni dari UMNO, so kita ni jadi mangsa lah. Dah berpuluh tahun lah dikafirkan. Tapi boleh kira ke berapa kali? Saya buat umrah berapa kali saya tak kira. Tapi dikafirkan juga kan. Jadi mungkin kerana holier than thou, dia punya perangai holier than thou tu masalah. Kerana dia rasakan diri dia yang paling suci, padahal Allah melarangnya. Janganlah kau menganggap diri kamu paling suci, kan? Jadi tetapi mereka rasa diri dia orang ni terlebih beriman, terlebih hebat. Walaupun macam insiden tampar dalam budak tu adalah, saya difahamkan dia adalah seorang Cina kan, tapi bila tengok rupanya pun tak ada rupa macam orang Melayu sampai kau nak kena tanya dia, kau Maikat semua kan? Kenapa kau tak puasa apa semua. Kita pun pelik juga bila kita tengok sedutan video tu. Dan kita difahamkan dia juga telah menafikan ataupun dia telah tidak mengaku bersalah. Padahal video evidence semua dah ada. Jadi sikap ini terbit saya fikir kerana macam yang saya sebut tadi, holier than thou lah. Dia rasa diri dia lah yang paling suci. Sebab tu dia boleh nak jadi authoritarian pula. Tiba-tiba dia nak menjadi polis, orang kata apa, religious police. Dan benda ini sebenarnya tak sepatutnya berlaku, kerana akhirnya agama kita juga yang terpalit dengan keburukan ini dan orang menjauhkan diri daripada agama kita. Saya nak tanya Ustaz Ali Muda tadi, satu poin yang saya rasa sangat menarik. Dikatakan perlu ada keterbukaan tu bila kita bercampur. Kita jumpa orang lain, kenal orang lain. Kalau kita duduk dalam negeri kita je, memang susah kita nak ada sikap toleransi itu. Tetapi ada juga negeri-negeri SG4 sebagai contohnya, muda-mudi mereka berhijrah ke negeri-negeri lain. Maknanya sudah terbuka dunia mereka. Tetapi bila kita tengok daripada segi sikap, kalau kita tengok di media sosial sekali, contoh-contohnya, masih lagi ada kejumudan itu. Kenapa tak terbuka walaupun berhijrah? Walaupun telah berhijrah. Dia bila masuk elemen racism, perkauman, dan ditambah juga dengan naratif terancam. Memang normal lah manusia ni, dia bila dia rasa terancam, dia emotionally tu dia akan bertindak balas tanpa ikut fikiran. Sebab tu kan dia boleh sampai maki hamun, mengkafirkan sama saudara Islam mereka yang mereka asalnya memang tahu dia ni Muslim, tapi dikafirkan sebab apa? Sebab kita berwarah kepada bangsa lain, jadi pencacai kepada bangsa lain, kan? Itu sebenarnya sebab semangat elemen perkauman rasa kaum yang terancam. Mereka ni juga mangsa kepada pembawa naratif ahli politik yang membawa naratif itu untuk mendapat mileage. Mereka kena wujudkan threat itu, bawa mereka lah sebagai penyelamat. Jadi hero lah. Jadi hero. Mereka penyelamat, mereka champion. Jadi mana-mana anak-anak muda sekalipun yang sentimen agama bangsa kan memang yang sangat flammable, yang mudah sangat untuk dicuit kan, dijadikan api. Itulah sebabnya. Baik. Diana, saya kesian lah Ustaz Ali, dia nak balik, tak balik lagi. Tak tukar baju raya lagi. Malam-malam ni orang lain dah beraya, dia tak raya. Kita bagi dia balik lah. Kita bagilah dia balik. Kesian dekat dia. Terima kasih kepada kedua-dua tamu. Kita akan panggil, saya ni sebenarnya panggil ramai-ramai ni, kita nak cari podcaster sembilan kita. Kita dah jumpa banyak dah sini, boleh kita panggil-panggil. Gantikan saya. Bukan ganti dia. Uji bakat lah ni. Ini testing ni. Lulus. Banyak yang lulus ni, boleh. Okey, terima kasih kepada Ustaz Ali Muda dan saudara Azrul. Kita jumpa lagi insya-Allah. Kita panggil pasangan lain. Okay, Liana, tetamu selanjutnya saya tak nak kata apa-apa lah. Seorang ni cikgu saya, seorang ni dia akan screwed saya nanti kalau saya tibai dia lebih-lebih. Datuk Zaharin dan juga Alif Ahmad screwed. Alif, jangan gaduh Alif. Bulan raya ni kita berdamai Alif. Nabi tiap tu dia keluar hadis Nabi tu. Dia Nabi perang Badar. Perang Badar, okey. Ceritanya perang Badar maksudnya bulan puasa. Bulan puasa kena berperang lah. Dia kata okey. Boleh berperang. Dia tengah berperang sekarang, kita memang tahu. Dah sambung sampai habis raya Sambung sampai habis raya. Kita tak nak cakap. Datuk, jampi sikit bagi dia sejuk sikit Datuk. Dia panas sikit tu Datuk. Sampai seorang tumbang. Ngomong dia kuat. Datuk, macam mana Datuk? Steady raya?
Oh, raya sedih. Datuk sihat nampak anak ni. dah besar, senang. Alhamdulillah. Oh, banyak dah dapat duit raya Datuk. Tak dapat juga. Bagi nombor dia orang Datuk. Kita nak keluar. Bagi cucu. Datuk bagi duit raya pada cucu. Cucu 6 cicit. Masya Allah Datuk. Makmur Alhamdulillah. Datuk 70 berapa? 3 tahun 73. Kita memang panggil otai-otai juga. Dalam pengaruh kita, influencer, kita kena respect otai-otai ni. That's why kita panggil juga Datuk Zahrin antara yang paling lama berkecimpung dalam penulisan politik. Betul. Dan pengaruh yang masih lagi kekal pengaruhnya hingga sekarang. Dan juga Alif, generasi muda yang memang setiap kali menulis itu beribu-ribu, kadang boleh jadi puluh-puluh ribu like dan share-nya. Dia nak sebut Alip kan, mata dia naik atas, dia fikir. dia fikir dia nak kata apa dia kata tadi kalau dia lapar dia garang sikit. So kena bagi makan cepat. Betul. Soalan cepat. Kembali Datuk, raya kali ni lebih bagus ke atau lebih tak bagus daripada raya dulu-dulu masa Datuk muda dulu? Masa zaman-zaman dulu selepas merdeka. Raya hari ni saya lihatlah bertambah kos. Kami juga tak ada kos. Yalah, dia kata kerajaan mahal dah ni. Dia kata. Hari raya ni berdasar pada orang lah. Kalau orang kurang-kurangnya hari raya ni saya tengok kos yang telah dipotong ialah kad raya. Dah tak ada. Ya betul. Jadi maknanya stamp tak ada dah. Jadi ramai orang kurangkan belanja beli kad raya. Zaman saya dulu beli kad raya ni kadang sampai RM100 juga. Kalau print lagi mahal. Datuk rindu tak raya dulu-dulu? Datuk rindu ke ataupun Datuk rasa macam sekarang ni lebih seronok raya sekarang? Saya orang tua. Raya saya sekarang ni berdasarkan kepada keluarga lah. Kalau keluarga happy, saya gembira lah. Berapa cucu cicit Datuk? Cucu 11. Cicit 6. Alhamdulillah. Untuk Alip kita kena tanya juga, bukan saja cucu cicit, isteri. Isteri berapa banyak rumah dirayakan? Ada konflik ke Alip? Wan Tusum ke, Cat Cilot ke, nak balik raya kat mana? Saya ramai, saya ada 5 ke 10. Saya pun tak tahu, nanti saya kena bincang nanti lepas. Itu dah lebih kota tu 5-10. Macam mana sambutan raya Alip? Sambutan raya sama macam biasa setiap tahun, sederhana. So macam apa nama Datuk cakap lah, kos makin naik lah. So sebab saya punya family saya semua dah pindah ke KL, so saya tak ada isu lah nak balik kampung ke, kos apa nak balik kampung ke. Tapi cuma bezanya kalau dulu raya dekat KL ni, hari raya pertama ataupun malam raya, saya dah boleh duduk dekat highway MRR tu, saya dah boleh baring. Cuma sekarang dah tak boleh dah. Maksudnya ramai orang telah settle down dekat bandar, dekat KL. Orang dah tak balik kampung. Maksudnya kan, sebab orang dah settle down, mungkin dia dah beli rumah kat Melawati, Bangi apa semua kan. So orang dah start pada setahun situ lah. Maksudnya KL dah jadi kampung juga. Betul. Orang balik bandar. Orang balik bandar. Jadi orang tak balik kampung. Adakah itu bagus atau tak bagus dari kacamata Alip Skrut? Saya rasa bagus sebab satu dia penjimatan lah. Tak ada kos balik kampung, dia tak buang masa hadap jam apa benda semua. Cuma dia punya isu adalah dia orang takkan rasa lah raya macam zaman apa nama kita dulu. Tangkap ayam, potong bakar lemang, potong buluh semua tu kan. Panjut tak ada panjut. Panjut tu. So mungkin ada kekurangan dia tu. Win some lose some lah. Kan? Realiti yang sudah berubah. Datuk orang mana? KL ke? Orang Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Lepas tu Datuk beraya Datuk dengan cucu cicit semua dia balik rumah Datuk di Negeri Sembilan ke atau di KL? Di KL. Di KL lah. Datuk tunggu je lah. Tapi kadang-kadang semasa dulu saya selalu balik rumah mak mentua lah. Di kampung. Saya nak tanya. Di Beruas. Apa dengan kampung ayah saya? Beruas juga. Datuk saya orang Bota tu. Orang Bota. Semua ngaku dah sekarang. Parit. Tanjung Belanja. Semua dekat. Balik kampung kalau nak pergi Beruas jangan lalu Parit. Jamnya berjam-jam. Betul. Traffic light laluan satu je Datuk. Saya nak tanya Datuk juga. Kita tengok sambutan raya, asimilasi kaum, budaya-budaya yang kita campur adukkan dalam perayaan-perayaan bangsa-bangsa. Macam kita ada duit raya, mercun dan sebagainya. Pandangan Datuk? Kita orang Melayu ni culture kebudayaan meraihkan hari Ramadan dan juga hari raya Aidilfitri ni memang ada campuran. Macam mercun tu dulu budak-budak yang main. Sekarang saya tengok budak orang tua pun bakal mercun. Betul Datuk, saya suka. Mungkin dia main masa muda tu, dia sambung orang tua. Betul. Saya tak main lah mercun. Kedua, ampau. Bagi duit raya ni memanglah kalau ikut zaman saya 60-an 70-an dulu,
tak ada ampau, telus. Kalau dia bagi 50 sen, nampaklah 50 sen. Tak ada sampul. Sekarang budak nak bersampul. Sebab sampul tu kalau tak ada filling lagi dah. Jadi paling rendah RM1 lah. Yang terbaik RM5 lah. Tapi kalau agak macam mereka-mereka yang bawa usia bayi ni, selalu kita bagi RM10. Jadi dalam kebudayaan kita, meraihkan hari Aidilfitri ni memang ada sifat-sifat harmoninya. Khasnya kalau mereka yang berkawan dengan orang bukan Melayu, Cina atau India, dia orang akan datang ke rumah dan mereka akan bertanya, ada rendang tak rumah you? Sebab dia nak datang kerana rendang. Kerana pada dia rendang buatan di rumah ini lain daripada yang dia beli kat kedai ke di buffet Ramadan ke, ataupun dia tanya ketupat. Sebab kita dulu kena buat rendang dan ketupat dan lemang. Ini adalah pasti mesti ada. Sebab tetamu datang, khasnya yang bukan Melayu, dia nak merasa benda ni. Yang kuih biskut ni dia dah boleh beli ke kedai dah. Bertambah pula sekarang kuih banyak dalam balang. Jadi tak ada lagi perasaan nak merasa kuih tu, sebab orang tahu tu kuih balang. Itu kuih tunjuk tu. Orang kata kuih apa kau buat? Aku semua kuih tunjuk. Dia tunjuk je dekat kedai tu. Tunjuk jadi. Tunjuk jadi tu beli. Kuih tu tak ada lagi dah orang nak makan dah. Tetapi lemang, ketupat, rendang ni memang orang akan buat dengan air tangan dia. Jadi dari segi harmoni perkauman ni, saya rasa hari raya ni di kawasan-kawasan yang mempunyai campuran, ada pergaulan, termasuk mereka yang bekerja dengan berbagai kaum, dia satu pejabat, kilang, mereka mesti datang. Jadi tidak menjejaskan hubungan kaum tu. Ya, sepatutnya. Tapi tadi Alip, Datuk ada sebut sikit soal kos raya yang semakin meningkat. Hakikatnya sebenarnya kos barangan tak pernah turun sepanjang sejarah. Dia akan meningkat. Alif tadi sebut bersederhana, pindah ke KL, kurang sikit belanja balik kan. Jadi adakah Alif melihat tanda-tanda bahawa kenaikan kos ini beri kesan sambutan kemeriahan hari raya? Saya rasa dia benda ni sangat subjektif lah. Dia depend, sebab orang tu dia boleh pilih untuk nak bergembira walaupun dia duduk bawah jabatan. So kalau kata ada orang rasa dia kurang, mungkin sebelum ni memang dia hidup mewah, dia terpaksa kurang, mungkin sebab bapak dia tak tahun ni dia tak dapat projek ke, dia kena cut cost. Macam ayat kan? So dia kena cut cost. Tapi kalau orang yang memang dah sama setiap hari, bukan dalam dia punya hidup, dia memang dia punya hidup dia sama je, kalau dia raya dia akan happy samalah. Sebab at the end kita masa kita raya ni, kita nak dengan keluarga je. Macam saya, orang yang sentiasa bekerja ni, itulah hari rest saya. Hari saya untuk saya berehat. So pada saya sama, dan dia depends lah dekat orang. Mungkin kalau orang yang macam yang saya sebut tu lah, kalau dia hilang projek, mungkin dia kecewa lah. Sebab Alif tak hilang projek, jadi adik-adik kalau datang beraya, rumah Alif Skrut, berapa ringgit duit raya? Saya itulah QR code bukan. Itu yang bestnya kita beraya dekat KL ni. Tak ada orang datang beraya. Budak belum cukup besar lagi. Dia tak sampai lagi. Lepas tu dia tak ada aktiviti. Orang pergi ketuk rumah ke rumah ni tak ada dah. Kat kampung ada kan? Dekat kampung memang kita ronda kan dulu kan. Sekarang dekat Banan ni saya tak ada. Dan kawasan saya duduk pun kawasan orang-orang pencen yang memang dah tak ada anak besar, dan duduk pun semua duduk dalam hidup yang sendiri kan. So belum berlaku lagi orang ketuk pintu. Dia nak cakap gated tu. Okey, itu dia. Terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita yang datang, generasi lama dan generasi baru kita gabungkan sekali. Pempengaruh kita Alif ini. ni baru lagi ke? Baru. Tak adalah baru saya. Dia 80-an. Saya 80s. 80s, kanda 80-an dia kata. 80s 80, bukan 80s tak percaya Tuhan. Lain tu, lain. Nanti orang potong tu dia kata saya 80s. Okey, terima kasih kepada Datuk Zahari dan juga saudara. Ya Allah, ya Tuhanku, jatuh. Tak apa, itu gimmick. Itu Gimmick. Memang sengaja dibuat drama. Dah makin ramai. Ada tak rasakan bahawa sebenarnya studio ni sudah makin goyang? Makin ramai datang beraya dengan menjamu selera rendang Liana. Ada ya ini?
Okey, terima kasih kepada dua-dua tamu. Kita boleh panggil pasangan lain. Terima kasih Datuk.